Hi guys, welcome back to another Alia Technology video. So untuk hari ni kita ada satu case Elba blinking error. Korang tengok video sebelum ni. So sekarang kita dah berjaya fix. So, punca dia rosak adalah disebabkan board PCB controller missing 5V untuk touchscreen input. So jadi kita dah berjaya recover the 5V. And now kita nak service sikit, lepas tu nak repair ducting, and we call it done. So thank you so much for watching this video. Jangan lupa follow, share, repost video ni. Kita jumpa on the next video. Bye. Dan so ni saya dah cuci sikit. Nak buat meja tak dapat lah sebab meja kena buka habis. Banyak sangat pula kos ni, saya masuk semua dah sekali dalam. So atas pun dah cantik. Kalau nak tengok angin, tengok pokok tu. Ni daripada sini So bila tak ada leaking, sini akan jadi kuat. Dan